Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak bagi berita baik untuk kaki pancing. Siapa dia kaki pancing, suka memancing, ni tempat baru untuk pot yang korang kena mari. Nak pergi mana? Jom tengok video ni sampai habis deh. Jangan lupa like dulu and then share video ni. Okey, kita nak mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Let's go. Okay, sekarang ni kita daripada Gua Musang nak menghala ke sana. Ini adalah jalan utama daripada Kuala Lumpur menuju ke Kota Baru. Kita masuk ke kanan. Berada di zon laluan jalan Gua Sejuk. Sebelah kanan, kalau kita mari daripada Gua Musang, sebelah kanan ni Gua Sejuk. Pembikinan highway baru Alright. Di sepanjang jalan ni you already tengok Gua Sejuk belah kanan, di sebelah kanan. Ni kita dah menghampiri dengan kolam ikan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemilik Agro Pelancongan Rantau Manis ni nak ajak pakak mari ramai-ramai dah. Apa hak menarik di Agro Pelancongan ni? Kita ada kemudahan dia untuk kaki pancing dah. Hak mustahaknya kaki pancing boleh mari menginap di Agro Pelancongan. Kita ada bilik, boleh tunjuk bilik. Okey. Hak specialnya kita ada rumah kelah. Rumah kelah ni dia berbentuk A dah. Mestinya kaki ngai. Hak mana nak buat family day ke apa-apa, kita ada kemudahan dah. Kita ada kemudahan. Kalau ni kita ada hak baby, hak budak, hak dewasa. Okey. Kalau hak tak say duduk dalam bilik penginapan kita ada tapak campsite dah. Hak mana hak minat jenis macam nature ke? Okey, boleh sewa tapak kita dah. Okey, boleh tunjuk. Kita set up dah kemah kita. Oh, comel. Berapa tapak ada ni? Sini ada lebih kurang dalam 12 tapak. 12 tapak dah. Comel bro, tengok healing tempat baru je set up tadi. Boleh tunjuk cara kita set up lagu mana. Sekarang lagi saya nak royak. Siapa-siapa hok sewa di campsite ni, kemudahan dia kita beri plug point. Ada plug point setiap tapak kita bagi dah. Okey, hok mana hok tak say menginap pun tak apa. Kalau dia nak mari anak-anak dia nak mari mandi saja pun
boleh, tak ada masalah. Dengan bayar rendah ya, tak mahal mana pun kita boleh. Deh. Pakat mari dengan anak-anak. Pakat mari dengan Anak-anak. Anak-anak deh. Ah, Mana cuti sekolah ke, cuti ke, ikutlah cuti ke apa pun. Boleh. Mari deh. dengan anak-anak. Okey, ngak anak-anak. Kak ni adalah antara tarikan pertama kita deh. Rumah ataupun orang panggil rumah kelak. Mari masuk. Rumah ni kita ada 19 katil dah. Tapi boleh muat sehingga 30 orang. Makna kata kan, ikutlah dia nak mari 20 orang ke, dia nak mari 10 orang ke, boleh duduk sini. Ini jadi package one off. Mari kita naik dulu. Tengok Ahmad dah. Atas ni pula kita ada 2 bilik dah. Ada 2. Bilik nombor 1, bilik nombor 2. Boleh tengok. Kita atas ni kita ada 1 katil queen, Okey. 3 katil single, Alright. dan kemudian dia ada tandas lah. Bilik ni pula ada katil queen Freezer. dengan single. Single cell. Ada tanah Okey, juga. ada tandas juga. Boleh. Okey. Antara kemudahan rumah kelas kita ni, kita ada dapur juga dah. Hak mana nak orang nak meeting atau bermesyuarat boleh lah dapur ni. Okey. Lepas tu kita ada juga tempat bakar ataupun tempat BBQ. Boleh tunjuk. Hak mana hak saya sebut tadi, mana kaki-kaki ngai tu je boleh lah. Sewa sini ni sebab apa? Kalau lah duduk sini ni, dia boleh lepas ngai dia sini. Ni kawasan tempat ngai ni Khas untuk dia. khas untuk Hak menginap sini. hak menginap di rumah kelas kita dah. Oh. Nak ngai bila-bila pun, Alright. tengah malam pun tak ada masalah. Alright. Dah. Pakat mari belakang. Pakat mari belakang. Hak mana menginap di rumah kelas kita ni, tak kira lah. Dia nak mari duduk sore ke, dia nak mari duduk 10 orang ke, dia nak mari duduk 30 orang pun, harga tetap sama dah. Pakej sama je. Lepas, tunggu ke apa lagi set demo. Pakat-pakat marilah di Agro Pelancongan Rantau Manis. Gua Musa, Kelantan. Nak tahu lebih lanjut, boleh kontak nombor di bawah deh. Okey. Ini adalah suasana pada waktu maghrib di sekitar kawasan ni. Comel tak? Jadi boleh pakat mari belakang ramai-ramai meriahkan kawasan ni bersama dengan anak dan isteri. Ada tempat penginapan, ada tempat nak memancing ikan, semuanya available di kawasan ni dan pastinya puas hati. Okey, jangan lupa untuk like, follow dan share video ni deh. Pakak-pakak share belakang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.